Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Kali ni kita pergi ke mana? Taman Laut Redang. Taman Laut Redang, jom. Mandi manda, bang. Mandi manda. Okey, ni Taman Laut ni. Taman Laut Pulau Redang. Oh, jernih hai geng. Jernih gila. Oh, tengok. Tak dive lagi. Tengok tu, nampak dah sebiji-sebiji tu. Andak laut tu nampak tu. Tu timur laut tu. Kakak Nil. Mantap. Oh tu. Tengok tu. Woo! Ni belah batu dia, belah batu. Lepas tu ni kebanyakan buk ikan ni, buk nelayan tempatan bertambak. Tambak untuk rescue. Okey, ni kita boleh jalan tu, jalan nak tengok sepanjang tepi tu. Dan ni tempat nak mandi manda. Tempat mandi manda. Dan ni tempat snorkeling dah. Tempat snorkeling dia, snorkel dia. Mantap. Jernih bang. Gila lah. Okey, kita jalan masuk dah. Lepas tu ambil dia bagi snorkel dengan jaket. Kapten laut bagi. Dia bagi tu, tengok ni pelancong ni. This my thing. Dari Morocco. Uish. Jernih hai kan, jernih. View dia cantik. Kita pergi kat batu tu, nampak macam menarik je. Tu. Hijau lah tu. Okey, jom. Kita pusing dalam ni. Okey, ni punya peta ni. Pulau Redang, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Tapi bukan Pulau Pinang dekat Penang tu. Pulau Pinang sini. Tu, dia punya keliling dia tu. Boleh tengok lah ni. Untuk kita punya knowledge kita. Kita tengok, kita pusing dulu. Pusing dulu. Okey, dia punya kapten laut. Kita pergi belah tu. Itu saya mari itu mandi belah sana. Tengok belah sana. Kolah untuk bilas. Ni yang belah sini. Lawa. Ada santuari penyu ke? Lawa, Taman Laut Pulau Redang. Dulu masa saya datang itu mandi mula-mula belah sini lah. Snorkel depan tu. Mula-mula checkpoint. Kat situ, lepas tu dia pergi kat peti pasir. Tapi saya tak jejak dekat darat air tu. Dia terus bertibuk naik gitu ya. Angin kuat lah. Cantik. Kita pergi dekat tu. Batu. Kita pergi batu depan tu. Ni ada tulis I love Marine Park. Okey, pantai sini dia macam agak menjunam sikit kalau tengok pasir ni kan. Dia turun gitu. Lebih bahayalah kalau budak kecil ke, budak besar ke, pandai berenang ke, pakailah jaket lah. Keselamatan. Andai kata in case apa-apa bahaya. Jom, tengok Pulau Redang. Okey, ni batu. Bijak gua, dia dah jadi beti pasir dah sini. Okey, mantap. Nyo sepohong, nyo tunggal. Gitu. Dalam sektor dia.
Apa? Kita pergi mandi kan? Mandi kan? Tak sabar nak mandi kan? Okey, situ pun dia dah bagi amaran tu. Sila pakai jaket keselamatan. Bahaya-bahaya. In case jadi apa-apa, macam-macam kena. Tu. Tu dah ada lagi sana tu. Apa kau buat ni setan? Jom, jom. Woi, banyak apa? Batu karang mati. Oh tu. Ni boleh buat kenangan ni. Bermacam-macam batu karang ada. Tengok geng. Lawa lah. Mandi.